Ada orang cakap unit trust ni tak boleh pakai. Baik beli saham katanya. Betul ke? So dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda perbezaan antara pelaburan saham versus pelaburan unit trust. First thing first, pelaburan saham ini anda boleh pilih dan kawal sendiri belian dan jualan pelaburan saham yang anda beli. Tetapi pelaburan dana unit trust ini diuruskan oleh pengurus dana. So, anda boleh pilih untuk melabur dalam dana mana, tetapi dana tersebut diuruskan oleh pengurus dana dari segi nak beli saham yang mana satu. Yang kedua, nak beli saham, anda kena buka akaun CDS dan akaun broker. So, itu untuk pelaburan saham. Tapi pelaburan unit trust ini, biasanya anda beli dana unit trust melalui ejen. Tetapi anda boleh beli sendiri tanpa melalui ejen ataupun orang tengah.